Menerusi perkongsian Sinar Plus di laman TikTok rasmi mereka, sebuah rakaman video ketika pelawak, pelakon dan juga salah seorang penyampai radio Era iaitu Nabil Ahmad ditemu bual oleh pihak media berkenaan dugaan yang melanda dirinya bulan lalu, di mana beliau bersama dua lagi rakannya iaitu Pak Azad dan Radin telah direhatkan sementara oleh pihak stesen radio Era gara-gara kontroversi yang berlaku sebelum ini. Nabil Ahmad dalam temu bual tersebut ada mendedahkan dirinya benar-benar patah semangat ketika itu, namun, kata-kata daripada ibunya lah yang menjadi penguat semangatnya ketika berhadapan dengan ujian sebegitu. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Allah je tahu masa tu. Saya rasa saya tak pernah duduk masjid selama tu. Tahu satu, lepas tu macam tak tenang lah masa tu, sebab macam saya tak pernah kena sampai tahap ke balik polis apa semua kan. Saya mengadu lah dengan mak, macam ni apa semua, minta doa apa semua kan. Mak saya cakap dengan saya apa tau, Nabil, jangan risau, jangan takut, majikan kita Allah je tadi. Allah majikan kita. So kalau apa je yang berlaku ni, dia kata Allah knows best. Allah tak akan sia-siakan kita dan tak akan nanya kita, kan. So kata-kata ni daripada mak saya ni yang buat saya rasa masa tu macam tenang lah. Sebab saya tak pernah lah down macam tu. Itu memang first time yang dalam sejarah kehidupan saya lah, dalam industri. Biasa kena kecap, biasa, tapi kita tahulah macam mana nak kontrol macam ni. Tapi mas yang tu saya rasa melibatkan isu negara lah. Dia dah melibatkan negara, lepas tu perkauman kan, lepas tu saya pula kita ada kawan-kawan India, kan, kita ada kawan-kawan bangsa Cina. Lebih banyak risau lah, tapi alhamdulillah lah dah berlalu. Lepas tu saya dapat overcome sebab saya ada, orang kata, banyak support lah. Kita orang dapat surat untuk direhatkan tu, kita orang 3 orang menangis kan sebelum keluar Astro. Kita orang berpeluk bertiga menangis, tiga macam saya cakap dengan dia orang, kita kena terima keadaan Allah ni. Ini satu ujian di bulan Ramadan yang kita sendiri tak sangka dia berlaku. Kita tak expect langsung benda ni jadi dekat kita. So aku ada untuk engkau Azad, aku ada untuk engkau Radin, kan, dan aku harap korang pun ada tu. So kita tiga sepakatlah untuk bersama-sama dalam apa je yang akan berlaku dulu, kini dan selamanya. Tapi